Hello, Assalamualaikum. Semoga sihat semua yang menonton video aku ni. Okay, video lepas aku ada nak bagi tahu pasal ikan yang aku bela berkenaan dengan hobi aku lah. Okay, so konten kali ni aku akan tunjuk ikan apa yang aku ada dan hobi aku waktu ni. Aku ni ada macam-macam hobi sebenarnya. Tapi yang paling tahan lama yang satu ni lah. Okay, jom. Gang. Okay, ni hobi aku yang pertama lah. Sebenarnya ini tank yang pertama. Dekat atas ni ada 3 lagi tank. Tambah tank yang dekat belakang tu ada 1, 2, 3. Sebenarnya aku ni suka bela ikan. So niat asal tank ni sebenarnya aku buat aquascape. So dekat belakang tu ada Java Fern, Anubias Nana. Belakang kat celah pokok tu ada Anubias Petit tak salah aku. Kemudian ada Dragonstone. Okay, so asalnya memang hobi aku nak buat aquascape. So inilah tank pertama yang aku buat aquascape yang betul-betul terjadi lah. Okay, ni aquascape ni design dia design spontan yang aku pun tak pernah plan. Aku just letak and then terjadilah benda ni. Tank ni dah bertahan selama tak salah dah 6 bulan lebih kot. So dekat sini dia dah jadi satu ekosistem lah. Nampak kat situ ada udang. Lepas tu ada anak ikan yang aku beli dekat kedai ikan lah. Takkan beli kat kedai motor pula kan. Okay, so ini tank yang pertama. So ni tank yang kedua aku buat aquascape juga. So aquascape ni bertemakan bonsai. Kalau nampak belakang tu ada bonsai tau. Pokok bonsai. Lepas tu ada batu. Lepas tu macam ada pasir sikit. Design ni memang dah lama dah aku imagine tau. Tapi Alhamdulillah baru hari ni aku dapat realisasikan design ni lah. Tapi sebenarnya design ni tak complete lagi sebenarnya. Sebab sepatutnya dekat tanah-tanah tu ada pokok tau. Pokok-pokok yang kecil lah. Macam rumput ke apa. Tapi tak sempat habiskan lagi. So just biarkan dulu macam ni. Aku letak ikan ni sebab supaya tak ada nyamuk yang bertelur lah. So even air dia pun dah kurang. So nantilah aku tambah. Okay, so inilah tank kedua aku berkenaan dengan hobi aku untuk buat design aquascape. Okay, so bila aku dah buat design ni, aku dah macam dah puas. So bila dah puas, aku terkesima dengan satu jenis ikan ni tau. Ikan ni macam ikan laga. Ada color jenis pemangsa. So tapi dia boleh besar lah ikan tu. Ikan tu boleh besar. Kalau ikan laga ni dia kecil je kan, besar-besar tu je. Tapi ikan ni boleh besar. Dan dia ada macam-macam color. So selepas aku kenal ikan tu, and then aku tukar hobi. Hobi aku sekarang ni pula, aku dah bela ikan cana. Okay, so sekarang ni jom kita tengok ikan cana koleksi apa yang aku ada. Okay, ni ikan cana koleksi yang pertama lah. Tak banyak pun koleksi aku ada, tapi ni yang pertama. Ikan cana ni dia mental dia macam tak berapa kuat lah. Tapi slowly lah aku tengah cuba layan dia. Tapi ikan cana ni daripada India. Apa nama dia aku dah tak ingat. So ikan cana pertama yang aku beli ada dekat seller tu. Dia jual dalam, ikan ni RM20 lah. So bila dia hantar tu cost dia dalam RM30 lah ikan ni. Jom kita tengok dekat sikit. Dia tak nak flare lah. Alamak. Ikan ni dia macam tak nak flare. Tapi kalau dia lapar, dia time dia nak makan, dia pandai flare. So ikan ni ikan koleksi pertama ikan cana yang aku ada lah. So setup tank ni pun setup biasa je. Just batu kecil-kecil, kali hitam. Lepas tu ada sponge filter. Lepas tu ada ikan cana.
Okay, jom. So, kita tengok koleksi celana aku yang kedua. Tada. Okay, ni koleksi celana aku yang kedua. Celana ni nama dia Asatika. Asatika ni ada banyak jenis tau sebenarnya. Dia ada black, ada white, ada macam-macam lah colour dia. So ni salah satunya lah, aku tak ingat lah. Colour dia tak apa nak nampak sebab lighting. Lepas tu cara aku set up tank ni membuatkan colour dia jadi tenggelam tau. Tapi mula-mula ni aku nak train dia punya mental dulu sebenarnya. Aku nak dia kenal aku. So dia tak jadi macam ni lah. Macam ni dia kalau lapar dia akan datang tau. Tapi aku pun tak faham kenapa dia, kalau aku tengah rekod dia mesti dia kat belakang. So ini ikan celana aku yang kedua. Okay, sekejap kita tengok dia nak tak. Okay, dia tak nak lah. So biarlah. Okay, so koleksi aku yang ketiga, ikan celana BP. Ikan celana BP ni dah nampak kan colour dia naik kan. Tapi sebab setup tank aku ni tak apa-apa nak on top, jadi colour dia malap lah. Colour dia tak timbul. Tapi mental dia dah macam okey sikit lah. Okay, dah macam okey sikit. Lupa nak. So basically inilah yang so far apa yang aku ada ni. 1, 2, 3, 4. Belakang tu ada yang kosong tu. 1, 2, 3. So maybe akan penuh lah. Tapi aku akan set up balik the whole kawasan ni supaya nampak lebih kemas dan lebih teratur lah. Okay. Okay, so maybe aku sikit tu aku nak jual kot. Kalau siapa nak beli, aku akan jual lah. Bawah ni pun sama. Sebab aku sekarang ni plan aku nak tukar hobi kepada memiliki koleksi celana. Okay guys, so sekarang ni aku nak minta tolong korang, celana apa yang patut aku beli selepas ni. Okay guys, so video sampai sini je. Short video spontan. Aku tak plan apa-apa, just fikir idea dan buat. Minggu lepas aku tak buat video sebab aku busy. Ini buat video YouTube ni cuma konten dan memenuhi masa yang terluang.